Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Nazir, dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, hadirin, mukminin, ayah-ayah, abang-abang, sahabat-sahabat yang saya kasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya rasa lama sangat kita tak jumpa. Bukan berbulan-bulan tapi bertahun-tahun. Tapi saya hadir juga ke masjid ni kerana saya ada kuliah muslimat di Masjid Seri Tiram Jaya. Muslimat saya ada 2 kali, maknanya sebulan 2 kali saya main. Setiap bulan saya main sebenarnya. Cuma maghrib dia tak main. Dan malam ni adalah malam kembali, kan saya kembali dan menggunakan kitab yang sama yang kita bacakan pada temuan kita yang lalu, iaitulah kitab Muniyatul Musalli. Cuma saya tak ingat berhenti kat mana. Saya ada tanda tapi kitab yang satu lagi, kitab tu pun dah hilang. Jadi saya kira pada malam ni kita mula semula. Boleh tak boleh tahu? Tuan Nazir? Boleh kita mula semula kitab Muniyatul Musalli. Kalau tak salah saya dalam temuan kita yang lalu pun tak banyak lagi lah kita baca. Saya rasa dalam 20 muka surat 4 sebulan sekali lah. Ha? Oh, okay. Jangan? Bab rukun, maknanya bab rukun. Bab rukun tu dalam sekitar 20 muka surat lebih. Tapi puat dia ada dia buat catatan tu. Nak sambung ke bab rukuk ataupun kita mula semula cikgu? Pandangan cikgu lah. Nak sambung ataupun mula semula? Mula semula? Okey. Tuan Nazir kata kita mula semula, maka kita mula baliklah. Tak rugi pun kalau tetap dapat pahala. InsyaAllah. Baik. Pendahuluan pada malam ini kita nak tengok dulu muallif kitab ataupun pengarang kitab ni dia nak bawa kita ke mana. Bila kita baca kitab ni, kita nak tengok seseorang penulis tu ataupun pengarang kitab tu dia nak bawa kita, pemahaman kita tu ke mana. Jadi kita kena tengok pada pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai risalah ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani hambanya yang mukmin pada hari akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan solat yang 5 waktu ini jalan segala orang yang muttaqin. Tak boleh orang kata, dia nak kata diri dia tu yang bertakwa sedangkan dia tak solat. Tak boleh. Kerana apa? Orang yang bertakwa itu dia mestilah duduk di atas jalan solat. Maksudnya setiap hari dia mesti solat.
Itu baru boleh jadi orang yang bertakwa. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalina wa ruknan min arkanid din. Allah menjadikan solat sebagai tempat penghulu segala rasul, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat rasa tenang dan tenteram. Ada buat sambutan Isra' Mi'raj baru ni? Kalau tak ada pun tahun lepas ada kan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu ustaz akan cerita. Peristiwa Isra' wal Mi'raj dia berlaku dalam tahun yang dipanggil sebagai Amun Hizni ataupun Amun Huzni. Tahun duka cita. Sebab apa dipanggil tahun duka cita? Sebab tahun tu Allah panggil kembali isteri Nabi yang Nabi sangat sayangi, Sayyidatina Khadijah. Dan dalam masa tahun tu juga Allah ambil bapa saudara Nabi, Abu Talib. Kan? Lepas tu Allah perintahkan pula Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah, mengajak orang Taif beriman kepada Allah. Nabi jalan kaki selama 4 hari dalam perjalanan. Nabi duduk di kota Taif menjalankan misi dakwah selama 10 hari, 14 campur 10 campur 4 14 hari. Lepas tu perjalanan balik pula 4 hari. Semasa Nabi berada di Taif, seorang pun tak terima dakwah Nabi kecuali seorangnya yang namanya Adas. Jadi dalam rangkuman Isra' wal Mi'raj tu, hati Nabi masih berduka cita. Selepas daripada itulah berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Allah anugerahkan Nabi solat ni. Kan? Dengan solat itu dapat menenangkan hati Nabi SAW dan mententeramkan hati Nabi setelah hati Nabi berduka di atas kehilangan isteri yang tercinta dan bapa saudara Nabi yang walaupun bukan Islam tapi bapa saudara Nabi merupakan tulang belakang Nabi ketika Nabi berdakwah pada peringkat awal. Orang Mekah, Quraisy tak berani sentuh Nabi ketika mana adanya bapa saudara Nabi ni, Abu Talib. Tak ada siapa berani sentuh batang tubuh Nabi. Tapi bila mati saja Abu Talib, pada ketika tu barulah orang Taif dah mula menyentuh batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sedih. Pergi ke Taif pun berdakwah tak dapat kejayaan. Balik dalam keadaan hati yang duka lara. Lalu Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi untuk bertemu dengan Allah. Allah hantar kenderaan yang namanya Buraq dan diiringi oleh seorang pengiring. Seorang lah, malaikat panggil seorang. Kita nak panggil kalau Allah hantar malaikat menjadi pengiring Nabi. Macam itulah nak sebut seorang tapi malaikat. Lalu berjumpa dengan Allah. Allah menganugerahkan solat, dan solat yang Allah anugerahkan itu bagi Nabi mendapat rasa tenang dan juga tenteram. Ketenangan itu bukan maksud kata masa Allah bagi itu saya tenang. Tak, setiap kali Nabi melaksanakan solat, Nabi akan rasa tenang. Dan bagi sesiapa yang melaksanakan solat, dia juga akan merasai tenang. Sekiranya dilakukan dengan tata cara yang betul yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita semayang cara kita tak dapat tenang, yang tu bukan salah Nabi, bukan salah semayang, yang tu salah kita. Kan salah kita. Sebab semayang ni peranan dia memberi ketenteraman hati kepada hamba-hamba Allah. Kan, memberi ketenangan. Jadi kalau kita solat masih belum mencapai ketenangan dan ketenteraman, maka yang kita nak kena perbaiki ialah solat kita. Solat kita perlu ditambah baik, ataupun kita kena tambah kualiti solat yang kita lakukan ataupun kita laksanakan selama ni. Maka dengan inisiatif ni lah masjid adakan kuliah-kuliah, kan, majlis-majlis ilmu, dan disyaratkan untuk kita membaca kitab berkaitan dengan solat. Itu adalah bertujuan untuk nak menambah kualiti solat anak qaryah Seri Tiram Jaya.
Alhamdulillah. Baik, ketenangan itu diperolehi melalui penyaksian Nabi SAW kepada Tuhannya semasa bersolat tu. Nabi dapat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan itu, ketenteraman dan juga ketenangan itu kerana Nabi fokus dalam solat. Hanya Allah je. Dalam hati Nabi, dalam kepala Nabi ketika solat tak ada benda lain. Yang ada hanyalah Allah. Barulah boleh. Masa yang kat situ isu dia dekat kita ni. Pasal apa kita tak dapat ketenteraman? Kenapa kita tak dapat ketenangan? Sebab waktu kita semayang, kepala otak kita ingat macam dia makan, ingat cucu kan, ingat bini, ingat bendang tak serak lagi kan? Serak apa ni? Kami tabur tabur kan. Kami Kedah panggil serak. Tapi Kedah pun lah dah pakai tanam tu dah kan. Itu cara lama ya. Cara baru ni semua pakai mesin tanam tu kan. Teringat macam-macam. Maka sebab tu solat kita tak boleh mencapai apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ayat yang kita hafal tu, yang semua orang hafal, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang boleh mencegah kita daripada perkara keji dan juga mungkar. Ayat tu pun tak kena dengan kita. Ayat tu ayat Quran. Ayat tu ayat yang benar. Allah yang nyatakan. Tapi kita duk tengok, kita semayang tapi tak kena kita dengan ayat tadi. So, malam ni kita tengok kerana apa Nabi SAW boleh mencapai apa yang Allah sebutkan. Ayat dalam dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Nabi ni seorang yang sangat memelihara akan solat. Maka sebab itulah solat tadi memberikan Nabi ketenangan dan juga ketenteraman. Demikian juga selain solat sebagai jalan mendapatkan ketenangan, maka Allah menetapkan ia sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Maka kita tak bolehlah ambil dah kalau ustaz kata macam tu kan, semayang ni nak kena tenang, nak kena fokus. Saya tak boleh tenang, saya tak boleh fokus. Malah semayang tak boleh. Allah letak semayang tu, walaupun kita tak boleh nak mencapai ketenangan, kita tak boleh mencapai KPI yang Nabi dah letak tu, walaupun tak boleh capai lagi, tak boleh kita kata aku tak mau semayang, tak boleh. Kerana apa? Kerana sembahyang tu Allah telah menetapkan bahawasanya dia adalah merupakan arkaniddin, rukun dalam agama kita. Makna tak dapat tidak, kena buat. Kan? Dalam masa yang sama kita kena usaha untuk menambah kualiti solat. Wa ja'ala fiha jannatal ajilatil lil muhibbina wa ma'dina asraril ashiqina. Allah menjadikan orang yang bersolat dapat merasai kenikmatan dalam menjalankan perintah solat tersebut. Ni bagi orang yang melaksanakan solat dengan sebaik mungkin dan mencapai makam yang dikehendaki oleh Allah, orang ni tadi dia akan mendapat nikmat daripada solat tadi. Akan dapat nikmat daripada solat yang dia laksanakan. Saya pernah cerita dulu masa kita baca kitab yang kali pertama dulu pun, kan, saya dah pernah cerita rasanya seorang kita kata apa, dia punya CEO syarikat, kan, syarikat besar India, kan, India. Sahabat kita ni dia kontraktor, tapi duk ikut usrah ni, dia duk ikut usrah. Dalam usrah tu menyebut kata dia bagilah kerja-kerja yang nak kena buat, perjuangan yang perlu dibuat. Antara perjuangannya ialah apa? Kadang-kadang perjuangan kita ni, kita hanya melaksanakan perintah Allah, menzahirkan perintah Allah. Dengan pelaksanaan perintah Allah secara zahir itu pun dah menjadi dakwah. Contohnya diberikan dalam usrah tu solat. Dengan solat ni kita tak payah nak tunjuk kat orang bukan Islam kata ni solat kami, inilah solat, tak perlu. Kita tunjuk kata kita semahyang dengan baik, maka dengan semahyang tadi pun dah boleh menarik orang bukan Islam kepada Islam. Ni sahabat kita duk ikut usrah. Tapi bila dah balik daripada usrah tu, dalam kepala dia betul ke?
Satu hari takdir Allah Ta'ala, dia nak mohon satu projek, maka dia pergi ke syarikat tu. Kan? Dia pergi syarikat tu. Sampai sana, masuk dalam bilik CEO tu, dia nak hantar proposal dia dekat CEO tu. Kan? Dia nak try. Apa yang dia pelajari dalam usrah tu, dia nak try. Dia minta kepada CEO ni, kata, saya nak solat Ustaz, boleh tak? Saya dah lewat ni, saya nak solat, boleh tak? CEO ni pun tercengang lah. Nak kata tak boleh, tak syok, okey. Jadi dia pun sembahyang lah. Bila dah CEO tu bagi, dalam masa dia duk buat kerja di pejabat dia tu, dia tengoklah sahabat kita duk sembahyang, dia tengok jeling. Tengok. Waktu tu dah mai dah rasa dalam diri dia, CEO tadi. Kan? Ni dicerita semula CEO tadi selepas dia dah masuk Islam sekarang. Oh, dah lah awal sangat bocor. Patutnya tak boleh abang ni kata masuk Islam tak? Dia cerita balik, kan? Dia duduk jeling-jeling tengok. Tapi dia masih lawan lagi. Ini Islam. No. Kan dia lawan, tapi mata tetap nak tengok. Maknanya mai daripada hati. Hati yang suruh mata tengok. Betul tak? Tapi dia lawan juga. Dia tak tunjukkan kata dia semakin minat dengan semayang tadi. Maka sahabat tadi ni pun dah habis semayang, dia pun balik. Ditakdirkan Allah, proposal dia tu diterima. Maka dipanggil semula, dia mai. Ada nak bincang apa sikit kan? Dia panggil mai semula. Bila panggil mai semula pun, dia ni pun seronok lah sahabat kita ni. Pi. Abang kata ni dah berjaya dah, ni macam ni lah, bagi je salat dah. Dia nak balik tu, dia kata, saya nak minta dekat tuan nak solat. Macam mana dulu saya solat. Kan? Solat tanda syukur. Tuan tu CEO ni kata boleh, silakan solat. Tapi dia kata, saya nak ikut boleh tak? CEO ni kata apa? Saya nak ikut. Minat tengok tu rokok, lepas tu iktidal, lepas tu turun minat. Lepas tu sahabat kita ni kata, boleh, tapi tuan kena bersih. Dia kata nak kena bersih macam mana? Jom saya tunjuk tuan ambil wudu. Pilah ajak dia ambil wudu. Ringkas cerita, mai semayang. Bila mai nak semayang ni, sahabat kita kata, tuan ikut je apa saya buat. Nak suruh dia baca, dia tak berhenti nak baca. Tuan ikut saja. Kan? Ikutlah. Kan? Angkat takbir, tuan tu pergi angkat takbir. Kan? Kiam sini. Sekali rokok, dia pun rokok. Sampailah habis. Sampai habis bagi salam tu, sahabat ni tanya kepada CEO ni, macam mana tuan? Okey. Perkataan yang pertama keluar daripada mulut dia apa dia? Wow. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan. Lepas kita bagi salam, kita rasa apa solat yang kita buat? Itu je cerita dia kan. Saya bukan nak suruh highlight sangat pasal CEO tu. Saya nak point saya apa dia? Kalau orang bukan Islam, dia tak baca pun dalam semayang, dia hanya ikut saja. Betapa fokusnya dia dengan, sebab dia nak kena ikut tu, dia fokus. Habis semayang, dalam hati dia wow. Kan? Semayang ni wow. Mai tenang dia kata dalam hati dia. Itu dia masih belum Islam. Itu masih dia belum baca-baca apa dalam semayang. Dia tak baca lagi rukun qauli dalam semayang. Dia tak tahu pun rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli. Dia tak tahu pun. Rukun hak 13 pun dia tak tahu. Kita ni tahu semua. Persoalan yang saya nak tanya pada diri saya dan kita semua, lepas kita bagi salam, apa kita rasa dengan solat yang kita buat? Kan tak rasa apa? Kan? Kalau ada rasa kekurangan, maka kita akan buat penambahbaikan solat yang akan datang. Adalah juga rasa. Ni tak ada rasa apa langsung. Kacau. Itu persoalan yang saya selalu tanya di mana-mana pun. Apa yang kita rasa dengan sembahyang kita? Adakah sekadar kita ni melepas batuk di tangga? Maknanya apa? Benda tu wajib. Buat je lah. Macam mana pun tak apa. Janji buat. Itu melepas batuk di tangga. Sedangkan Nabi SAW bagi hadis-hadis yang kita kata hadis tu dalam kategori bagi kita risau. Contohnya apa dia? Ada orang yang sembahyang,
Kan? Sedangkan sembahyangnya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak? Nabi bagi tahu kata, ada orang yang sembahyang tapi sembahyang mereka tak diterima oleh Allah. Hadis yang lain pula Nabi cerita, kan, ada hamba Allah ni dia sembahyang banyak sampai di hadapan Allah, dia nak minta pahala-pahala, tiba-tiba Allah kata tak ada. Dia jawab balik pada Allah Taala, sedangkan dulu atas dunia aku tak pernah meninggalkan solat. Allah kata balik kat dia, memang betul hang melaksanakan solat tapi kamu tidak dalam keadaan memelihara akan solat tersebut. Maknanya ulama hadis menyatakan dalam huraian mereka, dia ni si fulan tadi ni tidak menitik beratkan akan perihal solat. Mayang aja. Dah wajib mayang. Begitu. Maka ada golongan-golongan ini menyebabkan kita bimbang. Aku tak maulah termasuk dalam golongan yang nanti depan Allah nak minta pahala semayang, tiba-tiba Allah kata tak ada. Aku tak maulah. Hadis yang satu lagi pula, aku pun tak mau nak duduk dalam golongan ni bila semayang banyak tapi pahala semayang tak ada. Aku tak mau. Sebab apa? Pahalanya ditolak. Sebab bacaannya tak betul, rukuknya tak betul, sujudnya tak betul. Kan? Sehingga menyebabkan solat tadi ditolak. Itu hadis yang menceritakan kepada kita, menyebabkan kita bimbang. Maka dengan sebab itulah, kan, sembahyang ni diletakkan ibadat yang utama. Ada sembahyang, kebaikan lain baru Allah nak tengok. Tak ada sembahyang, hak lain semua Allah tak mau tengok. Ni ada ke tak ada? Bukan tak buat. Tak buat tu confirm lah. Kan? Confirm lah tak ada. Faham tuan-tuan? Kalau tak buat tu confirm tak ada. Ni yang Nabi kata sembahyang tak ada, hak lain semua Allah tak mahu tengok. Maksudnya dia buat tapi pahala sembahyang tak ada. Ini yang menimbulkan kerisauan kita. Maka wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbina wa ma'dina asraril ashiqina. Kenikmatan semasa bersolat adalah umpama syurga yang dikurniakan terlebih awal kepada hamba-hamba Allah yang cintakan syurga ataupun cintakan solat tadi. Maknanya solat tu yang kita duk buat sekarang ni, itu adalah nikmat daripada syurga yang Allah bagi awal kepada hamba-hamba Allah di atas dunia. Tapi ada orang semayang tak rasa apa, tak rasa nikmat semayang. Kan? Dia buat pun macam dengan ayam yang sedang makan padi tu. Macam tu. Cepat bukan main. Mayang. Kita ni, bukanlah nak sombong dah, kita ni mak tahfiz pun. Bila mak tahfiz ni baca Fatihah tu kira laju lah. Dia habis dulu. Kita start awal, dia habis dulu. Kita lajunya baca. Lajunya semayang. Kan? Kita kalau makan pun makan laju-laju, tak rasa nikmat makan. Rasalah sikit tapi tak rasa sempurna nikmat makan. Itulah dalam soal ibadah. Jadi kalau kita nak nikmat surga yang di atas dunia ni, jadikanlah solat kita itu solat yang penuh dengan kenikmatan. Solat juga merupakan tempat untuk mencapai rahsia bagaimana Allah bertajalli. Apa makna bertajalli? Yakni menzahirkan kebesaran Allah. Bertajalli ni Allah menzahirkan kebesaran Allah. Kan? Kepada orang yang sentiasa merindui kekasihnya, iaitulah Allah. Siapa yang rindu rindu Allah dengan rindu serindu-rindunya, macam tajuk lagu. Siapa yang merindui Allah dengan rindu serindu-rindunya, maka jalannya ialah solat. Jalannya ialah solat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasuli rabbil alamina wa syafi'il muznibina. Semoga rahmat Allah dan kesejahteraannya sentiasa mencurah-curah ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan utusan Allah semesta alam dan pemberi syafaat kepada sekalian orang mukmin yang berdosa pada hari kiamat, nanti. Selain daripada Nabi, umat Nabi semuanya ada dosa. Ya.
Orang lain tak boleh kalau kata kita ni manusia yang berdosa. Dah, aku dah hang. Boleh kan? Semua berdosa. Kecuali Nabi saja maksum, tak ada dosa. Kerana kita walaupun satu tetap berdosa. Kan? Tetap berdosa. Kan kita yakin kata yang kita minta ampun dosa kita Allah dah ampun dah. Aku yakin confirm Allah ampun dah dosa aku. Belum tentu. Belum tentu. Tapi tanda-tanda orang yang diampunkan dosanya, para ulama dah bahas panjang. Nak tahu macam mana ciri-ciri kita ni diampunkan oleh Allah SWT, kita semakin menghampiri Allah. Kalau sama je, kita semakin taat kepada Allah, kita semakin kuat patuh pada Allah. Kuat tahu, bukan patuh sekadar patuh. Kuat patuh pada Allah. Kuat patuh pada Allah ni, kita boleh tengok para sahabat menjadi walaupun sahabat Nabi, tapi mereka merupakan hamba Allah yang kuat sangat patuh kepada Allah dan Rasul. Kuat sungguh. Bayangkan Sayyidina Osman balik-balik duduk atas belakang unta lagi. Nabi kata Allah turunkan ayat, arahkan kita pergi perang. Apa jawab Sayyidina Osman? Jom. Kalau kita baru sampai, tiba-tiba tu imam kata jom kita nak pergi ada qiyamul lail. Tak apalah, saya baru sampai ni. Kalau kita dah Sayyidina Osman tak. Satu. Lepas tu pula, ialah kalau jom-jom lah. Tapi Nabi kata kita nak pergi ni kelengkapan tak cukup. Apa jawab Sayyidina Osman? Ambil semua. Baru balik ni. Baru balik niaga. Sayyidina Osman kata ambil semua, jadikan modal untuk beli kelengkapan perang. Dia orang niaga, mana dia boleh bagi semua? Tapi Sayyidina Osman bagi semua. Saya berniaga, kalau orang minta takkan nak bagi sekali dengan modal-modal. Aku nak berniaga apa lepas ni? Sahabat tak? Tu kata sangat kuat mereka ni, patuh pada Allah dan Rasul. Tu, mereka hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Orang Mekah, Quraisy, dia halang, tinggal semua harta hampa. Sahabat-sahabat yang kuat nak pergi bersama Nabi di Madinah, mereka tinggal ada harta mereka, tinggal selai sepinggang. Pergi sana pinjam pula duit dekat orang Ansar nak mula berniaga. Maknanya selai sepinggang tak ada. Sanggup mereka tinggal harta benda mereka, mata-mata nak bersama dengan Nabi sallallahu. Tu kuat. Kita belum tentu, tuan-tuan. Maknanya kita ni bukan, saya kata kita ni termasuk dengan saya. Kita tak sampai ke makam tu. Usaha nak kena usaha. Kan takat mana mampu usaha untuk menjadi hamba Allah yang kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirina salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Semoga rahmat Allah dan kesejahteraannya yang berkekalan sampai ke hari kiamat juga turut dicurahkan kepada kaum keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para sahabatnya serta zuriat keturunan baginda yang suci lagi mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu muqaddimah daripada muallif kitab, yakni pengarang kitab. Dan muallif juga nak bawa kita supaya lebih memahami betapa pentingnya solat ini. Maka diletakkan tajuk di situ ialah kedudukan solat 5 waktu dalam kehidupan manusia. Kat mana kedudukan solat ni dalam kehidupan manusia? Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimina waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina. Seterusnya buat sekalian orang Islam, kita semualah. Kan? Wa ba'da fa'lamu ya ma'asyiral muslimina, wahai seterusnya buat sekalian semua orang Islam. Wa qaffanallahu wa iyyakum, hendaklah kita meyakini setelah mana Allah memberikan kefahaman, wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina, setelah Allah bagi kefahaman kepada kita
dan menjadikan kita cerdik serta melindungi kita daripada akibat buruk yang ada pada diri kita. Betul tuan-tuan? Siapa yang bagi kita ni macam sekarang ni? Setiap kita ni yang macam sekarang ni boleh kenal yang ni nasi, yang ni gandum, yang ni roti canai, yang ni masjid, yang ni sekolah. Siapa yang bagi kita reti? Kita ke Allah? Allah. Allah yang bagi kita kefahaman itu. Flashback balik waktu kita dilahirkan, ataupun kita tak boleh flashback lah, waktu tu kita tak ada akal lagi. Akal kita masih belum berfungsi lagi. Kita boleh tengok anak kita. Masa anak kita lahir, anak kita boleh fikir apa-apa tak? Tak boleh fikir apa. Dia tak boleh fikir, dia tak boleh bercakap, kan? Dia tak boleh habaq, dia tak boleh berjalan. Apa tak boleh. Waktu tu Allah nak tunjuk ni, masa hampa lahir ni, hampa tak reti apa Allah kata. Ya Allah nak ajak manusia supaya faham. Lepas tu yang boleh hampa faham bukan sekolah. Sebab apa? Ada yang pergi sekolah tak faham-faham, tak reti-reti. Ada yang pergi sekolah tak faham-faham, tak reti-reti. Kan? Tak faham-faham, tak reti-reti. Dan ada yang lahir itu bila besar, bila akalnya tak Allah jadikan akal dia macam kurang manusia mah. OKU ni apa? Dia kurang lah dari sudut otak dah. Fizikal sempurna tapi otak dia kurang. Ada. Dia belajar pun tak boleh. Tapi kita ni sihat sampai besar, boleh kenal baik buruk, elok tak elok, kita boleh kenal. Menunjukkan bukan kita sendiri yang buat benda tu. Ada satu kuasa yang menentukan benda tu. Sebab Allah nak kita nampak benda tu supaya kita bersyukur kepada Allah. Kalau semua manusia boleh buat, kata dia tu buat sendiri bagi dia faham. Sebab apa? Ada yang dia lahir sama macam kita juga, membesar sama macam kita juga, tapi dia tak boleh, kita boleh. Kan? Kalau manusia boleh buat, maka di situ ada satu kuasa yang kita faham sekarang ni apa dia. Bila Allah kata kun fayakun, maka jadi. Ada orang bila dia besar, dia otak dia okey, cerdik apa semua, main besar, lepas tu otak dia tak boleh pakai, jadi gila. Ada yang nak kena makan ubat. Ada tuan-tuan? Tuan-tuan pernah nampak tak? Cerdik, main satu masa, bila Allah takdirkan kata dia ni habis takat ni lah, habis, tak boleh nak urus diri. Dulu ada di sekolah saya di Kedah dulu macam tu. Cerdik, mengaji cerdik, hafal Quran. Main umur belasan tahun, kan? Demam panas dah, bukan asbab accident, asbab demam panas. Otak dia tak boleh. Dan dia tak boleh nak urus diri. Bahkan sahabat saya yang duduk satu rumah dengan saya di Syria dulu, kan? Sekarang ni masih lagi tak betul. Ngaji pandai sampai dah tahun 3. Duduk serumah dengan saya, kan? Dan sampai dia dah berkahwin, lepas kahwin tak sempat dapat anak, otak dia lari. Saya istilahkan otak lari lah. Maksudnya tak betul. Dia tak boleh nak urus diri. Walaupun itu Allah nak tunjuk apa? Allah nak tunjuk kata, ni diri kita sendiri pun tak boleh kita nak uruskan. Bila mana Allah kata jadi, maka jadi. Kalau Allah kata jadi baik, jadi baik. Kalau Allah kata jadi tak baik, maka tak baik. Di situ Allah nak ajar kita supaya kita sentiasa kena bergantung harap kepada Allah, sentiasa berhubung dengan Allah dan membina hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innas salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain. Ni kedudukan solat 5 waktu ni pada kita semua. Innas salata imaduddin. Solat 5 waktu ni merupakan tiang agama. Wa ajallu mabanil islami, daripada 5 rukun Islam, maka solat menempati kedudukan paling besar setelah rukun Islam. Yang pertama iaitulah
ba'da syahadatain, mengucap dua kalimah syahadah. Selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah, semayang. Mana kedudukan semayang tu sangat tinggi dalam arkanuddin, rukun Islam, rukun Islam, kan? Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasadi fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadzalika warada fil akhbari. Kedudukan solat dalam agama bandingannya adalah seperti kedudukan kepala pada tubuh badan seseorang. Ni buat analogi. Tadi Abang kata semayang tadi ni duduk nombor 2 selepas mengucap dua kalimah syahadah. Tak mengucap dua kalimah syahadah, hang tak Islam. Jadi pentingnya syahadah tu mengesahkan untuk hang jadi Islam. Selepas tu semayang. Maknanya besarnya semayang. Ada orang tak faham lagi macam tu. Lalu didatangkan kepada kita perumpamaan. Nak bagi lagi faham dia. Ni, nak bagi faham lagi ni. Macam satu tubuh badan dengan kepala. Sembahyang tu, kalau badan tu kalimah syahadah, kepala tu semayang. Faham tak? Bila putih kepala, hidup lagi tak badan tadi? Hidup tak kepala? Hidup tak kepala. Badan tadi hidup tak? Tak hidup lah. Kalau putih telinga hidup, putih lengan hidup, putih kaki, ada orang kecil manis potong sampai ke pangkal paha ni, hidup lagi. Kan? Potong biji mata korek buat keluar, hidup lagi. Tapi kalau kepala ni kerat, angkat, tak hidup. Maknanya badan tadi sudah tidak berguna lagi. Begitulah kalau mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalau tak semayang, syahadah tadi macam badan tadi. Faham tak? Itu analogi dia. Kan? Perumpamaan dia. Sebagaimana halnya orang yang tidak mungkin hidup jika tidak mempunyai kepala, maka begitulah kedudukan solat sebagai tiang agama bagi orang yang tidak mengerjakannya. Tamthilan ataupun contoh tersebut adalah berdasarkan kepada beberapa buah hadis yang pernah diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azan.
Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya baca satu perenggan boleh tak? Boleh ke? Sikit. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala as-salatil muqimina lahal khashi'ina fiha ad-daimina. فبذلك أمر الله عباده المؤمنين في كتابه وبه وصفهم فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuklah dalam kalangan orang yang sentiasa memelihara solatnya. Dia perkataan yang disebut oleh Nabi itu muhafizina, ataupun dalam ayat Quran hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Allah guna hafizu, Nabi pun menggunakan minal muhafizina. Maksudnya apa dia? Pelihara. Peliharalah solat. Nabi tak kata jagalah solat, Nabi kata pelihara solat. Dia beza tau. Para ulama mengkaji setiap patah perkataan Nabi ni, para ulama mengkaji untuk mendapat lagi dalam kefahaman dia. Saya terang secara ringkaslah. Jagalah solat. Ni kalau kita pesan kat anak kita apa? Jaga semayang no. Kita kata tu kan. Sebenarnya peliharalah semayang. Kan? Kita kata itu istilah bahasa je. Tak, beza. Orang yang jaga kucing dengan orang yang pelihara kucing. Jaga kucing dengan pelihara kucing sama tak? Tak. Kebanyakan orang jaga kucing, bagi makan. Dia bukan pernah bagi mandi pun. Dia lempang ikan kembung, dia lempang ayam, macam tu ya. Kalau sakit pun sakit rasanya ni. Nak buat macam mana? Kalau umur panjang, tak panjang sudah. Yang tu jaga. Orang yang pelihara ni, dia bagi makanan khusus tau. Kalau kucing tu masih kecil, makanan dia hak yang lembek tu kan. Hak lembek tu. Lepas tu main besar lagi hak yang ketil biji-biji tu. Lepas tu dia ada dengan sikat bulu, sat lagi dia ada sikat kutu, dia ada shampoo. Ini orang yang pelihara. Orang yang pelihara. Dia ada sangkak dia. Kan? Macam saya ni tengah malam kucing tu nak masuk rumah, sorry ya. Tapi makan bagi tak? Bagi. Ya, saya ni jaga je kucing tu. Tah kucing siapa tak tahu, masa PKP dulu main rumah saya. Tapi comel kucing tu, bulu tebal. Saya dah buat iklan dalam Island Tanjung Karang, tak ada seorang pun main duk ngaku ambil. Masa PKP hari tu waktu tu kita tak banyak masa. Kita tak ada kuliah, jadi banyak masa di rumah. Jadi duk main dengan dia. Lah ni bila dah sibuk, ikut dan lah, hak mana tuan makan, hak tu lah hang makan. Kadang-kadang ayam goreng, hang makan ayam goreng. Kalau tuan makan ikan kembung. Kalau hari tu tuan makan bihun, hang kena makan bihun. Yang tu jaga tuan-tuan, yang tu jaga. Tapi orang yang pelihara ni dia sangat teliti. Kan kalau dah kucing tu ada macam dekat mata tu berair, dah payah tu. Berair sikit, dia tahu ni tak berapa sihat ni. Kendung tu dia bubuh dalam bekas dia tu, tutup, naik kereta pergi klinik. Kita tak ada tuan-tuan. Hak ni orang ni pelihara. Hak saya tadi ni jaga. Begitulah dalam bab semayang. Orang yang jaga macam mana? Macam hak tadi ni contoh dia. Hak orang yang Nabi tuntut untuk pelihara tu, ni ketelitian yang bersangatan. Itu maknanya pelihara. Faham tuan? Jaga dengan pelihara. Ni ayat ni, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina. Nabi meletakkan syarat orang yang akan mendapat kerahmatan daripada Allah, minal muhafizina, orang yang memelihara solat, bukan orang yang jaga, orang yang memelihara solat.
Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam kalangan orang yang khusyuk, khasyi'ina, khusyuk. Yang tu pun kita akan bincang nanti dalam pertemuan kita akan yang datang. Iaitulah hati yang tetap dan anggota tubuh yang tidak bergerak-gerak pada perbuatan selain perbuatan solat. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa berkekalan dalam melaksanakan ataupun memeliharakan solat. Maksud berkekalan dalam solat ialah memahatkan keazaman untuk mengerjakan solat yang seterusnya setelah selesai mengerjakan solat yang sebelumnya. Maknanya bagi-bagi salam tu dalam hati tu tak sabar nak semayang yang akan datang. Kita kadang-kadang ni bila duduk tiba-tiba azan, masuk dah asar, baru semayang. Nampak lah. Tu kita. Kan? Tu kita. Tapi orang yang dia merasai nikmat dan kelazatan solat ni, dia tak sabar-sabar untuk nak bertemu solat yang seterusnya. Mendirikan solat dengan hati dan anggota yang tetap itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Kita semayang, hati kita kena tetap, anggota zahir kita pun kena tetap. Tak boleh bergoyang sana, bergoyang sini. Mata pun kata, sana mata. Memang kepala kita tak gerak tapi mata. Pasal apa boleh pebuh ni ya? Mata semayang depan tu, mata tengok. Pasal apa ada datang ni ya? Dah panggil datang ni tapi benda kan. Dia tengok apa lansir ni dia pun tak tukang berapa ton lah. Tengah semayang tu. Jadi mata duk tengok tu, dia menyebabkan bila kita tengok dia bawa ke otak bawa fikir. Boleh mengganggu solat. Tu contoh. Maknanya mata pun tak boleh bergerak. Apatah lagi hati kita tidak boleh bergerak-gerak, hanyalah hanya kepada Allah. Oleh itu, Allah SWT memerintahkan kepada orang mukmin melalui Al-Quran ataupun melalui kitabnya dengan menjalankan perintah tersebutlah maka Allah menyifatkan mereka sebagaimana tersebut dalam firman Allah, faqala hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah, sekali lagi Allah gunakan perkataan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu, peliharalah oleh kamu wahai orang yang mukmin segala solat yang 5 waktu, khasnya al-wusta, iaitulah solat yang pertengahan. Kan wasatiyah, kan kita pernah dengar kan perkataan wasatiyah kan, di wusta tu pun pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kerana Allah dengan taat dan khusyuk. InsyaAllah kita akan bincang apa yang dikatakan al-wusta itu pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Yang baik kerana Allah, yang tak baik semuanya datang daripada kelemahan dan kekurangan ilmu yang ada pada saya. Saya minta ampun pada Allah, saya minta maaf pada semua. Kan mungkin ada program kot, tengok ada ramai yang pakai samping kan. Wallahualam. Jadi ni pertemuan pertama kita lah kan, maghrib kita pertemuan semula, jejak kasih, dan kita akan jumpa. Ni cuti panjang pula ni. Bulan depan kalau ikutkan jadual saya maknanya dah puasa. Kita akan jumpa selepas raya ataupun selepas Syawal, tak tahulah. Kalau raya tak dah habis Syawal lagi. Kalau lepas Syawal, tunggu habis Syawal. Wallahu a'lam. Apapun, kalau umur panjang kita akan jumpa. Saya doakan ayah-ayah semua sentiasa dalam rahmat Allah. Saya doakan ayah-ayah semua sentiasa Allah limpahi dengan keafiatan yang baik. Saya doakan ayah-ayah semua Allah SWT kurniakan istiqamah dalam melaksanakan solat fardu di masjid, dan juga istiqamah mencari majlis-majlis ilmu di mana saja berada. Dan akhirnya ayah-ayah sekalian, saya minta ayah sekalian mendoakan saya. Saya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada awal bulan Februari nanti. 2 hari bulan Februari saya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dan doakan saya dan jemaah yang saya akan pimpin seramai 40 orang lebih ni, kami dikurniakan perjalanan yang dipermudahkan, urusan dipermudahkan, sihat yang berpanjangan sehinggalah sampai balik ke rumah. Dan doakan kami Allah kurniakan umrah yang mabrurah,
umrah yang makbulah insya-Allah. Dan saya akan doakan ayah-ayah semua yang dah dijemput lagi, yang masih belum dijemput saya doa akan dijemput insya-Allah. Dan saya akan berkirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah daripada Masjid Seri Tiram Jaya Tanjung Karang berkirim salam kepadamu ya Rasulullah insya-Allah. Jadi sekadar itu aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.